Hari ni kita nak sembang pasal 10 ciri pada kereta moden yang patut kita elakkan. Nampak canggih, nampak moden, tapi sebenarnya boleh menyusahkan dan kadang-kadang tak berbalik langsung. Nombor 1, kawalan sentuh sepenuhnya. Sekarang ramai pengeluar kereta suka sangat buang button-button fizikal dan tukar semua kepada skrin sentuh. Niat dia bagus, nak nampak minimalis, nak nampak futuristik. Tapi masalahnya bila tengah drive tu, kita kena sentuh skrin, kita cari menu itu ini, semua benda tu kalau kata semua in flat screen, dia akan jadi distraction. Contohnya nak laras rekod ataupun nak tukar volume, patutnya boleh buat dengan satu sentahan yang boleh kita hafal saja, tengok dah settle. Tapi bila semua dekat dalam skrin, fokus kita teralih daripada jalan. Satu perkara kecil tapi dia sangat bahaya. Nombor 2, CVT ataupun Continuously Variable Transmission pada kereta berprestasi tinggi. CVT ni dia memang bagus sangat untuk pemanduan santai, untuk jimat minyak, untuk efisiensi. Tapi bila kita letak CVT dalam kereta yang kononnya berkuasa tinggi, dia terus hilangkan feel sporty tu. Tak ada gear sebenar, tak ada rasa kick bila kita tekan pedal, and dia of course maintenance yang sangat tinggi dan mudah rosak. Kadang-kadang kita boleh jadi lembab bila nak potong. Lagi teruk, ada kes yang mana CVT dia lagi cepat rosak bila ke arah terlalu kuat. Kos nak baiki pun tinggi. Semua orang yang main kereta tahu teknikal, faham. Elakkan CVT kalau untuk kereta berkuasa tinggi. Nombor 3, ni kelakar, exhaust. Yes, kita semua suka bila kereta nampak sporty, kita nak sporty pun. Tapi sekarang makin banyak kereta datang dengan exhaust fake, nampak besar tapi sebenarnya cuma hiasan. Bunyi V12, Bunyi 4 dapur, apa hal? Exhaust benar tersorok dekat bawah bumper tu. Ini bukan saja nak tipu semata, tapi kadang-kadang kita rasa tertipu lepas bayar harga mahal. Nak gaya tapi biarlah fungsi pun saya tanding. Melainkan kau beli EV nak merasa exhaust tu, boleh lah. Tapi kalau nak EV dan kau tu beli kereta enjin, janganlah. Nombor 4, sistem lane keep assist yang terlalu agresif. Fungsi ni direka untuk bantu kita kekal dalam lorong, tapi ada sistem yang terlalu sensitif sampai tolak steering kita secara mutlak tu bila kita cuba nak elak lubang ataupun motor. Lagi bahaya bila sistem ni tak boleh nak mati langsung. Ini ganggu kawalan kita atas kereta sendiri. Teknologi bantu pemandu sepatutnya menambah keselamatan, bukan dia yang kawal kita. So kalau dia tak lebih-lebih over tu, macam mana nak tahu? Test drive dulu kereta yang nak beli. Okay? Okay. Ciri pelanggan berbayar bulanan pula tu. Bayangkanlah kau beli kereta 200,000, nak pakai kursi panas ataupun navigasi GPS, kena bayar langganan bulanan pula. Tak bayar, tak dapat naik. Ini trend yang semakin popular, terutamanya dengan jenama Eropah. Fungsi asas pun nak kena bayar tiap bulan. Kalau dulu beli kereta dapat semua sekali, sekarang semua nak jadi add-on. Tak berbaloi and menyusahkan pemilik. Jaga panjang. Jangan check dulu dengan salesman. Kalau kata tu dia, oh ini kena add-on, bye-bye. Nombor 6, mild hybrid dengan bateri kecil. Yang ni saya sendiri pun tak adalah nak sokong sangat point ni, tapi at least orang tahulah. Bunyi macam mesra alam yang jimat minyak kan, tapi ramai tak tahu mild hybrid ni tak ada mode EV penuh. Bateri dia kecil, memang tak bantu sangat pun daripada segi prestasi. Dia macam dia nak tambah berat bagi sistem elektrik, nak kata ada sistem elektrik, tapi harga naik dan bila rosak kos lebih mahal. Kalau nak hybrid, cari yang betul-betul hybrid ataupun ambil EV penuh terus, range extender tak kisah. Pandangan belakang terhad tapi tak ada kamera 360. Banyak kereta moden sekarang, reka bentuk dia cantik, tapi tingkap belakang kecil. Bila undur langsung tak nampak apa-apa. Kalau tak ada kamera undur ataupun 360 untuk kereta hari ni yang makin besar ni, memang susah nak parking. Apatah lagi elak anak-anak kecil ataupun objek yang rendah. Jadi kalau beli kereta dengan visibility terhad,
pastikan ada kamera support kamera. Macam contoh ialah 360 tu lah. Tak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Bunyi ni macam kontroversi sikit, tapi nampak macam zaman sekarang ramai pemandu dia bergantung dekat Waze, Spotify, WhatsApp, tapi masih lagi ada kereta baru yang tak sokong sambungan telefon pintar, yang nampak kuno lah, yang kadang-kadang lambat. Kereta sepatutnya sokong gaya hidup kita, bukan susahkan kita nak gunakan telefon secara selamat. And aku bukan cakap ni dekat kereta lama tau. Nak katanya kereta baru ni banyak sangat dah yang offer Apple CarPlay. Kalau tiba-tiba kereta yang kau nak beli tu tak ada CarPlay, kau rugi something lah. Macam tu. Trim dalaman warna hitam yang macam berkilat tu, mula-mula memang nampak mewah, tapi lepas minggu tu dia penuh cap jari, habuk, mudah calak. Ini pendapat saya lah. Tak ada yang suka hitam, aku hitam lah. Nak pula hari-hari pun leceh sebenarnya. Dan bila tercalar nampak sangat ketara. Kalau boleh pilih trim yang matte ataupun tekstur yang lebih tak lasak. And last, nombor 10, tayar run flat tapi tak ada tayar ganti. Run flat ni direka supaya kita masih boleh teruskan pemanduan walaupun tayar pancit. Biasanya dalam jarak 80 km. Tapi ride quality dia lebih keras, dan bila tayar dah haus, harga ganti dia jauh lagi mahal. Kalau pancit jauh dari bandar dan run flat tu habis pakai, memang tak ada spare tayar lah nak tolong. Faham lah kan. So 10 ciri yang korang patut elak bila nak beli kereta baru. Bukan semua ciri moden tu bagus. Ada yang nampak menarik dekat on paper, tapi bila guna hari-hari menyusahkan, mahal, tak praktikal. Kadang-kadang kalau tak ada ciri tu macam rugi. So sebenarnya point dia, sebelum beli tu test drive dulu, pandu uji, cuba tekan sistem tu. Dan yang paling penting, fikir untuk kegunaan jangka panjang lah. Kalau korang rasa video ni function, share kat member korang. And terima kasih sebab tonton video ini. Sila subscribe tu di channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Arilavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Kirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.